Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad Rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Temu sekali lagi dalam rancangan Jom Login bersama saya Ustaz Muhammad Suhaimi bin Abdul Aziz, mengurusi Perkim Cawangan Datuk Keramat. Kita ada program rancangan Buat Bicara dan ini pusingan yang rancangan yang keempat saya rasa. Okey. Jadi insya-Allah program ni tujuannya untuk kita berkenalan dengan saudara-saudara baru kita dan kita nak belajar input-input daripada mereka kerana mereka berdasarkan pengalaman yang berpelbagai dalam kehidupan kita, kehidupan mereka, yang di situlah boleh memberikan satu keinsafan, kesedaran kepada kita betapa dakwah itu sangat penting untuk kita sampaikan kepada masyarakat dalam negara kita, insya-Allah. Dan seperti mana biasa, saya tak seorang lah. Saya tak bercakap seorang-seorang. Saya akan berteman selain daripada kru-kru kita yang bertugas pada hari ini. Terus saya dengan tetamu undangan kita pada hari ini. Kalau lepas seorang lelaki, hari ini seorang perempuan. Dan seorang perempuan yang masih muda, seorang saudara baru. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hidayah May Ya, Hidayah May. Apa khabar? Sihat, Hidayah. alhamdulillah. Dah makan dah? Dah makan, alhamdulillah. Okey. So, seperti mana biasa dah, Hidayah, selamat datang dalam rancangan saya bersama dengan kami. Pada hari ini insya-Allah kita akan membual lah sembang-sembang santai. Jangan takut, kita buat style santai je apa yang boleh kita ceritakan tentang kehidupan Hidayah. Sebab Hidayah memulai istilahnya dua alam lah. Alam sebelum Islam dan alam Islam. Macam kami, orang Islam, kita memang sedia Islam. Kan? Jadi kita tak ada apa yang kita nak kongsikan dari sudut tu lah. Mungkin dari cabaran dan sebagainya. So, seperti mana biasa, mungkin boleh tak kongsikan sikit dari sudut latar belakang. Biar data diri lah. Apa yang boleh ceritakan? Silakan. Nama yang diberi Tan Mei Miao. Nama diberi oleh mak ayah lah. Nah, nama Islam Nur Hidayah May binti Abdullah. Berasal Pulau Pinang, air hitam. Membesar dekat Bangsa apa? Bangsa Cina. Cina lah. Membesar dekat Setapak. Setapak, KL lah. Lahir dekat Penang, membesar dekat Setapak. Okey. Sekolah di mana tu? Sekolah dekat SK Air Panas Girls School. Oh, Setapak. okey, Setapak. Okey. Jadi tempat saya membesar lah. Sampailah tingkatan 5. Okey. Lepas tu Berhijrah. maksud tu belum berhijrah lagi. Okey. Time tu non-Muslim. Memang Belum masuk non-Muslim lah. Setapak, lepas tu ada pindah ke mana? Ada tempat lain ke? tak ada. Membesar kat sini, kerja semua macam biasalah, kerja lepas SPM semua. SPM. Ada melanjutkan pelajaran IPT ke? Tak. Tu semua belum lagi. SPM je lah. SPM, okey, tak Diploma apa. lah, insya-Allah. Diploma, alhamdulillah. Boleh tanya berapa usia sekarang? Usia 28. 28. Okey. So, Ustaz ni family masih ada ke macam mana? Family, mak ayah dari kecil meninggal dunia sebab aksiden lah. Adik-adik ada? Adik-adik tinggal sulung je. Yang saya bongsu. Kira dua orang lah. je lah. Dua orang lah. Dua orang je yang tinggal. Yang sulung tu kakak ke abang? Kakak. Ada kat mana sekarang? Dia sekarang dekat Kepong. Kat KL juga lah. Kerja sana kan. Islam atau bukan Islam? Bukan Islam. Bukan Islam. Okey. So mak ayah daripada kecil, masa tu usia berapa meninggal dunia? 4 tahun. 4 tahun. Oh, 4 tahun. Serentak meninggal dunia kau macam mana? Ayah dulu ke, mak dulu ke, macam mana? Serentak. Sebab apa? Kemalangan. Oh, kemalangan. Lepas tu saya dibesar oleh orang India lah. Rumah anak yatim lah, kira rumah kebajikan. Rumah yatim di mana? Dekat Setapak juga. Oh, Setapak. Masa tu tak tahulah bila umur 4 tahun kan? Tak sedar lah mak ayah siapa. Betul tak? Tak tahu dah macam mana boleh, ketika tu berlaku kemalangan, kehilangan mak ayah. Dan siapa yang hantar, tak tahulah siapa yang hantar ke rumah. Mak saudara. Mak saudara. Sebab tak ada orang boleh jaga. Mak saudara semua busy kan, pergi overseas. Memang tak ada ni lah. Sekali dengan kakak lah? Kakak dia kat overseas. Dia ikut mak saudara time tu. So tak ada orang boleh jaga kan. Tak pergi sekali overseas? Kira tak.
lagipun time tu saya ada asma. Oh, Tak ada okey. orang nak jaga kan dari segi rawatan, Ha, ha, dari ha, ha. segi so biasalah kalau orang Cina sakit kan dia dia ni lah Dia sikit tak berapa ambil berat tak lah berapa, macam tu. Okey. macam tu. So dijaga dalam rumah perlindungan lah. Ha. Macam mana? Rumah anak yatim. Rumah anak Kira yatim. semua penjaga semua orang India lah. Okey. Ha. So menganggap penjaga tu macam mak sendirilah kot. Mak sendiri. Oh, okey. Amma lah kalau dalam India kita panggil amma. Sampai umur berapa tu? Sampai umur 2017. Masa lepas SPM lah kerja. Umur berapa masa tu? Umur lepas SPM. Dalam Lepas masa SPM. lepas SPM kan. Saya kerja duduk. So ada tak masa tu perasaan? Yelah orang lain ada mak, ada ayah kan? Ada. Macam mana nak nak kongsikan. Saya pun kadang-kadang tengok anak yatim ni. Dan nangis juga tau. Tengok anak yatim kan. Tak ada mak. Macam mana? Panggil apa? Mei ke Hidayah? Mei. Okay. Nama asal. Nama asal macam mana perasaan Mei? Perasaan tu memang tapi nak kata yang kuatkan kita adalah kawan-kawan. Sebab semua sama. Satu rumah lah. Berapa orang? Semua sama macam saya lah kira. Mak ayah tak ada. Berapa orang penghuni rumah? 13 orang. Semua pelbagai bangsa ke? Berbagai bangsa. Oh, Cina, India lah. Cina, India, Sing pun ada. Semua okay. Semua tak ada mak ayah Islam lah. Pun ada juga. Tapi ada. Islam 4 orang je. Okay. Sekarang semua ni lah. So, itulah kawan-kawannya tu. Itulah keluarga. Yang kita. Kan? Itulah keluarga. Alhamdulillah. So, sampai umur tu, kemudian dah boleh berdikari lah maksudnya. Kira. Yalah, sebab tak ada mak ayah. Macam mana Hidayah Mei ni hidup dengan berdikari? Macam mana? Sebab kita dibesar, diajar disiplin, cara semua memang buat sendirilah dekat home tu. DIY. Kalau rumah tu kita panggil home. Mana yatim tu kita panggil home. Home tu diajarlah, diasas, semua dilatih cara urus sendiri semua A to Z lah. A to Z. Dari segi. Lepas tu dengan penjaga tu sayang lah macam mak sendiri kan. Sampai sekarang pun ada kontak itu. Lepas tu keluar tu ketika itu masa tu dah ada pekerjaan ke atau macam mana? Mula-mula pekerjaan. Pekerjaan. Dah jadi kerja. Sales girl lah. Mana duduk luar lah masa umur dah 20-an kot macam mana? Kira duduk rumah tu lagi tapi saya dalam masa yang sama saya kerja. Kerjalah. Okey, sampai satu masa keluar. Keluar duduk mana? Keluar time tu kebetulan dah Islam dah. Okey. Okey, kita nak tahu Islam lah. Masa bila Islam tu? Usia berapa? Saya minat masa waktu sekolah menengah. Okey. Sekolah menengah. Sekolah mana tu? SK Air Panas. Air Panas. SMK Air Panas Girls School. Sekolah perempuan lah. Sekolah perempuan. Okey, macam mana boleh terdetik minat Islam? Dari kawan-kawan. Okey, kawan-kawan Islam lah. Melayu ramai. Campur. Kawan pun ada macam-macam bangsa lah. Okey. Tapi saya rapat dengan yang India dengan yang Cina lah. Tapi dari segi Islam lah saya lagi suka lah. Walaupun tak. So macam mana tiba-tiba detik memang daripada kecil nak masuk Islam ataupun tiba-tiba ataupun macam mana? Saya pun macam mana? Sebab minat kan. Sebab dari kecil kan pernah sembah macam-macam. Saya kan anti ajar macam-macam lah. Ada agama India. Semua patung kita sembah lah kan. Sembah, saya pernah sembah macam-macam. Tapi itulah bila dah sekolah menengah. Islam saya kenal mula. Faktor apa yang menyebabkan Mei minat Islam? Semua. Satu contoh. Dan jelas. Semua saya suka semua dan saya Islam agama jelas. Kalau contoh dia fikir pasal akhirat. Lepas kematian. Dia kalau macam non muslim macam saya kan bangsa Cina dia tak tekan. Saya pun usaha akhirat. Semua karma lah biasanya kalau kita Chinese macam tu lah. Tapi kalau Islam ni dia lain. Dia
fikir pasal kematian, utamakan akhirat. So May bila dapat berkawan dengan orang Islam, Melayu, ada rasa seronok. Di mana lepas tu explore lebih pasal Islam? Mengetahui tentang akhirat tadi. Saya suka bertanya, saya banyak soalan. Soalan. Saya Soalan tanya pada siapa? dengan ustazah. Ustazah yang belajar di sekolah. Sekolah tu. Ustazah sekolah setapak tu lah. Masa tu ambil pendidikan moral lah. Ya, betul. Moral. Tanya ustazah tu tentang Islam apa semua. So antara soalan-soalan yang Miss selalu kemukakan, soalan dalam diri yang apa yang ketika itu? Macam mana? Tadi contoh akhirat lah. Contoh. Akhirat. Ada lagi tak benda-benda yang terasa nak tanya banyak, nak tahu banyak? Dari segi sembah. Sembah, okey. Sembah. Sebab dulu saya sembah ni kan patung lah. Berhala kan. Yang tu lah saya pun tengok Islam tu tak sembah. Dia tak ada apa yang dia sembah. Tak ada. Tapi dia memang sujud. Tanya ustazah, apa yang Islam sembah, betul tak? Tapi kata masjid pun semua kosong. Ada nama kalimah Allah dengan tu je Rasul. Start dari pernah masuk masjid masa tu? Lepas Islam. Pernah juga. Sebelum Islam tak pernah masuk masjid lah? Tak. Okey. Dan dari segi sembah banyaklah. Dari segi persahabatan tu sangat kuat. Lebih kuat daripada macam contoh macam mana, dia rapat sangat. Silaturahim, ukhuwah lah. Okey. Lepas tu dia orang takut dengan Allah. Kalau dia so saya pun kata, siapalah ya Allah kan? Kalau kita kan takut dengan Tuhan. Tuhan tu macam-macam kan, kita boleh nampak je. Macam-macam jenis lah. Macam-macam kita takut. Lepas tu itulah Islam tu dia takut Allah tu. Dia itulah antara soalan. Okey, jadi umur masa tu dalam umur berapa kata? Tingkatan yang tanya soalan dah mula tanya soalan. Tingkatan 3. Yang 3. Tadi masuk Islam umur berapa? Masuk Islam lepas SPM. Lepas SPM 18 lah. 18 kita ada kebebasan kan. Okey, tadi faktor. Kemudian siapa orang yang banyak mendorong May dalam untuk masuk Islam? Jiran. Jiran dalam rumah home ke apa? Jiran rumah. Maksudnya masa tu dah sewa rumah luar. Bukan. Home kat home saya tu ada satu jiran Melayu Islam. Okey. Macam mana dia banyak mendorong tu? Saya pun cakap lah tentang saya pun ada minat. Saya pun nak mati dalam Islam. Sebab saya banyak tanya kan. So kita pun naklah mati dalam Islam. Itulah kan. Lepas tu dia pun bagi dia bawa saya pergi tempat ni lah syahadat, tempat kat Jawi. Dia bawa. Dia jadi saksi. Alhamdulillah. Masa tu 18 tahun usia 18. Penjaga rumah ada tahu ke macam mana? Tahu juga. Tapi itulah kan. Dia tak cakap apalah. Tak ada respon apa. Tapi dia cakap lah, kenapa awak kan kita yang membesarkan awak. Semualah kita jaga awak kan. Kenapa awak tukar agama macam tu lah. Kenapa macam tu. Ada juga lah Ustaz. Kena. Yalah, biasalah. Sebab hati, saya tahu lah hati kan. Dah mudah ni kan. Cuma untuk mungkin bukan setakat May lah. Untuk pendengar-pendengar di luar sana, terutama yang bukan Islam ataupun yang saudara baru, kita ni bila masuk Islam kan, May pun tahulah kan, kita tak memisahkan hubungan. Penjaga tetap penjaga, mak tetap mak, ayah tetap ayah. Itulah hubungan darah tak akan terputus kan. Itu semua kita tahulah. Mungkin sebagai input tambahan lah kot. Jangan kita memutuskan hubungan tu. Dia menyebabkan kami rasa dia ada barrier, ada tembok yang memisahkan antara kita dengan orang Islam dengan bukan Islam kan. Okey. Baik. Jadi selanjutnya lepas masuk Islam tu apa jadi pada May? Saya belajar dekat Negeri Sembilan. Kat mana tu? Dekat James Majlis Agama. Majlis Agama Negeri Sembilan. Kelas pengajian. Mula dari sanalah saya belajar solat, semua berjemaah, start dari sanalah saya belajar tudung lambu. Pakai tudung lah, menutup aurat. Okey. Macam mana tiba-tiba Negeri Sembilan pula? Masuk Islam Jawi. Duduk di setapak kan. Tiba-tiba Negeri Sembilan tu macam mana? Sebab saya nak belajar macam mana? Nak ambil kelas yang betul-betul 24 jam yang dia duduk asrama. Full time. Okay. Kira kan kita kalau duduk KL ni macam
kadang kan Yalah lah, culture lah, budaya kan. kadang tak boleh Terkadang. duduk lah kan. Lepas tu Tapi dengan tiba-tiba Negeri Sembilan apa jumpa tempat tu okey. Sebab Jawi Jawi Maiz pun ada dekat Kelang kan, Shah Alam ataupun Jawi dekat Komplek Darul Hidayah. So berapa lama duduk situ Negeri Sembilan tu? 1 tahun 6 bulan. Samalah prosesnya. Dan Mei banyaklah dapat situ ilmu-ilmu tentang agama Islam, praktikal kan. Okey, masa tu tak kerja. Full time kerja, full time belajar. Dah umur 18 19 tu kan. Setahun lebih, mana 19 lah. Habis tu Mei ke mana? Kahwin. Oh, sudah kahwin dah. Umur 19 kahwin dah. Alhamdulillah. Jodoh kan. Suami orang mualaf ataupun orang Melayu? Islam. Jumpa dekat Negeri Sembilan tu ke? Tak. Jumpa melalui ustazah sekolah menengah. Ustazah yang tadi tanya soalan tu. Oh, bagus. Alhamdulillah. Itulah tak fikir Ustaz. Alhamdulillah. Sekarang ni suami ada di mana? Dia ngajar Sabah. Oh, jauh. Cikgu. Jauh, tak ikut suami? Sekarang sebab 6 tahun saya dah duduk sana. Kira saya time ni lah saya, sebab anak pun dah besar satu anak kan. Oh, anak berapa orang? Dah 5 tahun. Tu saya berani kan. Dia kata diizin saya belajar kat KL pun. Sekarang saya pun belajar jugalah. Okey. Anak-anak. Baik, suami ada di Sabah. So jumpa suami berapa kerap dia dah balik ni? Balik juga setiap bulan. Setiap bulan adalah. Okey, baik. Setiap bulan tu ada balik lah. Seminggu. Okey. Banyak lagi kita nak cerita. Macam biasa kita akan commercial break. Kita break sekejap. Rehat untuk take time. 2 minit insyaAllah. Lepas ni kita sambung balik. Kembali bertemu dalam rancangan Jom Login bersama saya Muhammad Syami Abdul Aziz, pengurusi Pekim Datuk Keramat. Jadi Alhamdulillah tadi kita dengar bersama dengan Mei, dan sebelum tu seperti mana biasalah commercial break ni kita akan iklankan sikit produk kita ni apa, minyak aromaterapi. Ini produk yang kita hasilkan sendiri oleh mualaf kita, dan kita mohonlah tuan-tuan beli sambil menderma, yang semua hasil jualan ni adalah untuk membantu saudara baru kita dalam pembangunan dan juga kebajikan mereka, insya-Allah. Ada perfume dan juga lain-lain lah kan. Boleh dapatkan cara macam mana, ada link di bawah, tekan saja. Baik. Jadi kita sambung balik dengan cerita Mei, seorang anak muda lah, saya boleh sebut anak muda yang berjiwa wajar, berhati wajar dan juga cekal dalam menempuh kehidupan walaupun dibesarkan sebagai seorang anak yatim piatu. Tapi seorang yang cekal. Baik, perjalanan journey masih ketika tu baru bermula. Lepas tu apa berlaku pada Mei? Katanya Mei boleh bercakap 4 bahasa. 6 bahasa. 4 bahasa. Macam mana boleh cakap 4 bahasa? 4 bahasa apa tu? Macam ni. Sebab saya sebab bahasa Melayu, saya sekolah kebangsaan. Dan Mandarin pun memang orang Cina lah. Orang Cina, asal Cina kan? Asal Cina. Dan ini orang Tamil kan? Tamil sebab home. Sebab penjaga saya. Penjaga home, okey. Bahasa keempat apa? Kelantan. Sabah. Kelantan Sabah. Okey, abangnya Kelantan. Abang Kelantan. Sabah sebab abangnya duduk Sabah. Masya-Allah, hebat. Dan suami pun boleh cakap Bajau. InsyaAllah. Saya pun insya-Allah lah. Suami orang Kelantan Masya-Allah, hebat. Ingat saya boleh cakap Korea, tapi saya pun tak faham, orang pun tak faham. Okey. Baik. Jadi perjalanan Mei lepas tu, habis dia balik tu, maknanya kahwin, 6 tahun duduk di Sabah. 6 tahun ikut suami lah. Mei di Sabah kerja ke tak? Kerja. Kita ada bisnes. Bisnes apa? Bisnes printing dengan fotokopi dekat Sabah. Buat di sana kan? Suami mengajar sekolah lah. Suami mengajar Sabah. Sekolah lah, cikgu sekolah. Printing. So masih lagi run benda tu? Tapi kenapa balik Semenanjung kalau dah selesa? Sebab saya belajar. Kat Sabah tak ada, maksudnya tak kemudahan tak kurang lah. Okey, baik. Jadi macam mana Mei balik KL ni? Bila balik KL? Sampai KL lepas balik Sabah? Pagi tadi. Tak, maksudnya dari Sabah duduk meneruskan pelajaran di sini. Tahun bila tu? Sabah 6 tahun. Kata duduk Sabah 6 tahun kan? Sabah 6 tahun. Balik di KL tahun bila? Tahun lepas. Tahun lepas. Pagi tadi sampai Sabah. Masya-Allah.
Oh, pergi balik Sabah lah. Okey. Tahun lepas sini duduk dengan siapa Dekat sekarang? Kompleks Darul Hidayah. Darul Hidayah, full time Darul sana Hidayah, lah. full time. Setahun dah. Berapa bulan dah di Kompleks Darul Hidayah? Berapa tahun? Dah berapa tahun dah? Berapa bulan? Berapa bulan? 5 bulan. 5 bulan dah? 5-6 bulan. Full time lah sana? Full time. Mei, maksudnya full time tak bekerja lain lah? Ada kerja? Kerja pun... Kerja tak. Kerja tak lah. Okey. Kerja. Sama soalan saya nak tanya, iaitu sepanjang baru masuk Islam tu, apa perkara yang paling mudah, apa perkara paling susah dalam mempelajari, mendalami Islam? Kata Susah nak jawab. Sebab susah. Pandangan Mei lah. Benda paling mudah apa dia? Oh, senang ni. Benda paling susah apa dia? Okey, saya start dari yang susah lah. Nak istiqamah. Istiqamah, betul. Betul. Kira nak hari-hari kena maintain. Yang tu lah. Saya lain sikit. Topik tak apa, panggilan Islam. Apa tak bagi saya lah. Apa perkara yang paling susah nak buat? Apa Ustaz? Memulakan sesuatu yang baru. Susah. Itu paling susah. Yang betul, bila mula sesuatu yang baru susah, istiqamah pun lagi susah. Okey, itu betul lah. Istiqamah betul. Benda yang susah. Sebab tu Islam mengajarkan, Nabi mengajarkan kita, Allah pandang suka amalan tu sikit tapi berterusan. Istiqamah ni berterusan lah. Dan istiqamah ni, so macam mana nak adaptasi, nak hadapi supaya istiqamah? Macam mana supaya diri boleh dapat istiqamah? Istiqamah dengan apa sebenarnya? Kalau saya solat, kalau boleh berjemaah. Kalau saya lah. Lepas tu kita carilah, macam mana? Kita cari jalan untuk kembalikan semangat lah, macam tu lah. Dari segi kita pergi kuliah. Dia istiqamah ni dalam Quran surah Hud. Istiqamah saya cerita sikit lah. Dalam Quran Allah turunkan surah Hud kan. Yang ada cerita tu pasal istiqamah. Dia ada surah Fussilat, ada beberapa cerita pasal istiqamah. Ayat yang kaitan istiqamah atau surah Hud tu Allah turunkan menyebabkan Nabi SAW beruban. Rambut dia beruban. Sebab berat. Istiqamah ni satu benda yang berat. Pasal istiqamah sikit memang satu benda berat. Bila turunnya ayat kata istiqamah, Nabi Muhammad SAW rambut dia beruban. Sebab berat. Sebab tu Nabi sebut Allah sangat suka amalan walaupun sikit tapi istiqamah. Istiqamah ni berterusan. Dan istiqamah yang paling hebat adalah istiqamah akidah. Mana kita ni kan Allah sebut wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu nak agama Muslim. Dan kita tak boleh mendabit. Saya pula macam jadi ini kan tetamu. Dalam Quran kita tak boleh mendabit dari akulah istiqamah. Tak boleh. Sampai kita mati dan dibuktikan oleh Allah. Contoh surah apa Allahumma shalli ala Azab. Surah Azab Allah sebut minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Ayat tu cerita pasal istiqamah lah. Walaupun tidak cerita direct pasal istiqamah. Di antara orang mukmin ada yang menepati janji mereka kepada Allah. Lalu ada kalangan mereka gugur mati syahid. Kerana dia berjuang sampai mati syahid. Dan di antara mereka yang lain tu menunggu-nunggu. Dia menunggu-nunggu bila giliran aku, bila turn aku nak mati syahid. Dan mereka tidak berubah janjinya. Mana Allah yang akui iktiraf kita. So kalau saya kata saya istiqamah, saya tak ada, belum tentu. Sebab mesti kita sadar pasal istiqamah. Okey, alhamdulillah. Kita sambung balik. Saya tak nak cerita saya nak cerita pasal Mei. So benda yang paling berat istiqamah. Benda yang paling ringan dalam amalan Islam sepanjang Mei Islam ni apa dia? Tak tahu tak apalah kan. Okey. Dalam kalau ikut pandangan Imam Ghazali kan, benda paling mudah, benda paling ringan orang mengabaikan solat. Orang Islam. Okey, tak apalah, itu cerita lain. Jadi Mei boleh belajar 6 bahasa tadi tu kan. Jadi adakah itu membantu dalam urusan komunikasi dengan kawan-kawan macam mana? Membantu sangat. Bantu sangatlah. Sekarang ni dalam kelas maksudnya mudah faham ke ataupun
Faham? Dan rasa datangkan seronok belajar ataupun Seronok. macam mana? Seronok. Sebab itu dah belajar kat Negeri Sembilan kan? Sebab ni sambung pula. Benda sama ke lain-lain? Ada Tahsin. yang lain. Maksudnya ada yang lain. Lain lah. Okay, Ilmu kan dia luas. Okay, dia... Dan macam mana suami beri sokongan boleh datang sini bagi dia bagi sokongan untuk Mei datang sini seorang-seorang tu belajar agama. Saya sangat kagum sebab Mei dibesarkan sebagai seorang yatim dan boleh berdikari dari situ. Okey. Saya nak tanya sikit lah ni sebagai mungkin antara penutup kita. Sebab Mei seorang Chinese. Jadi dalam perspektif Chinese, dakwah kita ni, pandangan Mei lah yang kita buat selama ni, Perkim ke, NGO lain ke, agak-agak sampai tak mesej dakwah pada golongan Chinese, kalau nak spesifik perempuan muda. Okey, satu. Yang kedua, apa pandangan Mei, pendekatan yang Mei rasa sesuai kalau kita nak dekati non-Muslim, bangsa Chinese, bangsa Tionghoa Chinese, atau perempuan muda pula tu. Agak-agak macam mana? Biasanya kita macam mana? Kita buat grup Okey. Maksudnya macam kalau kita nak dakwah pada golongan Chinese kan. Kalau ni saya rasa KL ni banyak Ini apa kaedah mekanisme yang sesuai untuk kita approach mereka? Ni rasa macam mana? Macam mana? Kaedah yang sesuai Digital ke, face to face ke, nak kena berbahasa Mandarin ke, ataupun macam mana? Apa yang mereka suka? Semua. Buffering. Sebenarnya Semua tu. Dia sebenarnya macam mana? Kalau kita cakap bahasa dia, dia akan lebih advantage lah. Advantage. Sebab kata digital video pun tak juga. Semualah aspek. Bersemuka lagi lah. Bersemuka lagi baik. Kita lagi rapatkan, orang kata lagi lah. Kan kita boleh. So sepanjang pengalaman Mei yang masuk Islam, adakah melalui orang dakwah ke ataupun Mei explore cari sendiri Islam tu? Cari sendiri Islam. Cari sendiri ataupun orang datang itu ada trigger nak masuk Islam? Saya. Saya sendiri. Betul. Pengalaman. Saya sendiri yang. Okey. Saya sendiri cari. Sendiri cari. Saya pernah doa saya macam mana kalau kita sebelum tidur kita doa. Kita doa macam ni lah. Bukan doa macam ni. Macam ni. Macam itulah. Sebelum Islam. Okay. Doa saya minta ya Allah berilah penunjuk yang lurus lah. Jalan yang lurus dan kau beredar. Maksudnya saya tak tahu pun Islam. Tapi tengok saya pilih Islam. Allah yang pilih. Maksudnya So kalau dari sudut perubahan, ada tak sebelum Islam dengan sekarang? Banyak. Contoh yang rasa sekarang sekarang saya rasa tenang, saya rasa happy, saya rasa semualah. Semua ada melengkap lah. Kira diri saya lah yang membawa jalan yang macam mana cara Islam tu ajar, cara saya bawa tu lah macam. Okey. Last lah, kira-kira last ni kita dah 20-30 minit kan. Soalan saya dari sudut way forward lah ke depan ni, apa yang Mei nak buat, planning je, dan juga sebagai seorang ibu muda kan, kepada saudara-saudara baru, utamanya perempuan di luar sana, mungkin ada nasihat sikit lah Mei. Nasihat ke? Nasihat. Okey, planning dulu. Planning saya teringin nak mengajar. Mengajar lah. Mengajar. Kalau mengajar spesifik, boleh mengajar apa? Al-Quran. Quran Masya Allah. Iqra pun tak apa. Alif Bata pun tak apa. Mengajar mu'alaf ya betul Ustaz. Minat. Itulah. Lepas tu, yang pertama lah. Impian. Yang kedua, teringin nak buka anak yatim. Rumah anak yatim. Tapi anak yatim tu mix. Non-Muslim dengan Muslim lah. Itu. Kalau sebab ada pengalaman diri lah. Ada, betul. Okey. Lepas tu yang ketiga, macam mana? Cita-cita tu lah. Bagus tu. Cita-cita. Anak yatim. Rasa tu je kot yang besar lah. Maksudnya. Itu pun besar dah tu. Kan. Tanggungjawab satu kan. benda yang mulia. Anak yatim Nabi sebut, anak kafilun yatim.
fi hazika hakaza. Aku dengan anak yatim ni, kata Nabi, macam ni. Penjaga anak yatim, bukan anak yatim, yang menjaga anak yatim. Dekat. Sebab Nabi anak yatim. Jadi Nabi tengok orang yang jaga anak yatim ni, Nabi yang amanah, Nabi kata, aku dengan menjaga anak yatim sangat rapat di syurga nanti. So, tu cita-cita yang baik, yang elok diteruskan. Alhamdulillah. Itu idolah. Ha? Semangat idolah Nabi sebagai satu dia lah. Dia pun anak yatim, itulah saya boleh buat. Kemudian mengajar tadi juga satu benda yang mulia. Di akhirnya pun saya doakanlah supaya May berjaya. Ada tak pesan nak cakap apa-apa pada kalau suami yang menonton ni? Anak belajarlah sampai kita faham. Jangan berhenti, jangan separuh jalan. Kita sentiasa kena bersemangat. Lepas tu jangan sentiasa kembali pada Allah. Keampunan Allah tu luas, sentiasa luas. So kalau rasa down ke, rasa apa-apa, kembali pada Allah, sujudlah. Hanya dia lah yang lebih layak dan dia lebih faham apa yang kita dalam diri kita. Itu je lah. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Hidayah May, yang saya doakan mudah-mudahan apa yang dicita-citakan tu, iaitu dua, nak mengajar dan juga buka rumah anak yatim, dimudahkan oleh Allah, dimakbulkan doanya. Dan saya juga doa supaya kebahagiaan rumah tangga dikekal hingga ke jannah. Itu yang penting, dan terus menerus belajar dan terus belajar. Saya sangat kagum orang muda yang bersungguh-sungguh dalam pelajaran. Imam Syafi'i pernah sebut, kalau orang muda tak nak menuntut ilmu, takbir 4 kali. Maknanya sembahyang jenazah untuk dia. Orang muda kalau tak nak menuntut ilmu, takbir untuk dia 4 kali. Untuk sembahyang jenazah untuk dia. Jadi orang muda kena menuntut ilmu, insya-Allah. Baik, sekadar itulah daripada saya. Sekali lagi ucap terima kasih pada Hidayah May. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, perkongsian tu menjadi satu bahan input yang menarik untuk kita sebagai kesedaran, keinsafan kepada kita, dan menguatkan lagi semangat kita untuk mendekati dan juga dakwah kepada saudara baru dan juga golongan bukan Islam, insya-Allah, di luar sana. Sekian daripada saya. Sekali ada rancangan login ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.